Kalau anda ke Temerloh, jangan anda terlepas pandang untuk berkunjung ke Pekan Sehari Temerloh atau Pasar Sehari Temerloh. Pekan Sehari ini dikatakan berusia 150 tahun. Ia mungkin antara yang tertua di Malaysia. Panjangnya pula dikatakan 1.5 km dan telah direkodkan Pekan Sehari yang terpanjang di Malaysia. Pekan Sehari Temerloh melibatkan 600 penjaja yang menjual berbagai produk dari pertanian, perikanan, makanan dan banyak lagi. Yang menarik, Pekan Sehari ini terletak di sepanjang Sungai Pahang. Berlangsung pada setiap hari Ahad dari 7 pagi hingga ke 1 petang. Menurut laporan, ia menerima kunjungan 5,000 hingga ke 7,000 pengunjung setiap kali ia diadakan. Rakaman ke Pekan Sehari Temerloh kami buat untuk anda sebagai tontonan dan maklumat. Teruskan menonton. Sebelum kami meronda di Pasar Sehari Temerloh atau Pekan Sehari Temerloh, kami perlu terlebih dahulu mencari sarapan pagi. Di pintu masuk sebelah sini, berhampiran masjid, terdapat penjaja yang menjual sarapan pagi. Antaranya ialah makanan tradisional Pahang. Antaranya ialah badak berdam, kuih yang berwarna hijau yang anda lihat dalam kamera. Sungai Pahang kelihatan. Sesungguhnya Pekan Sehari yang terpanjang di Malaysia ini terletak di sepanjang Sungai Pahang. Panjangnya dikatakan 1.5 km. Inilah keistimewaan Pekan Sehari di Temerloh ini. Sarapan pagi telah kami beli dari penjaja tadi. Sekarang ni sedang berjalan untuk mencari tempat atau lokasi yang sesuai untuk kami bersarapan pagi. Mungkin ada tempat duduk di tepi Sungai Pahang sambil bersarapan pagi menikmati keindahan Sungai Pahang. Ya, di sinilah kami menikmati sarapan pagi berlatar belakangkan Sungai Pahang. Gerai ini bertemakan pink, menjual aneka pengat. Selain untuk merasai suasana Pasar Sehari di Temerloh ini, kami lebih teruja untuk mengunjungi bahagian ikan air tawar ataupun ikan sungai. Akan terdapat beberapa jenis ikan sungai yang ditangkap dari Sungai Pahang. Antaranya ialah ikan baung, ikan berida, ikan tapah. Dan yang kami ingin lihat ialah melihat penjaja yang menjual ikan patin liar yang ditangkap dari Sungai Pahang pada harga ratusan ringgit untuk seekor. Tetapi itu hanya untuk ikan patin liar dan bukan untuk ikan patin yang dibela disangka di Sungai Pahang. Untuk ikan patin yang dibela atau ikan patin sangka, harganya jauh lebih murah. Namun kami difahamkan buat masa ini mungkin sukar untuk menjumpai ikan patin liar kerana Sungai Pahang ketika ini sedang menghadapi paras air yang cetek kerana musim panas yang berpanjangan. Apapun kita cuba dan kita harungi terlebih dahulu. Teruskan menonton video ini. Ini pun ada. Pendek lalu ada. Ada lagi panjang sampai ujung. Jelaba. Ini bahok. Ini bau. Ini ialah antara ikan yang ditangkap dari Sungai Pahang. Namanya agak asing bagi kami kecuali ikan baung. Sekarang ini kami berada di lokasi
penjaja yang menjual ikan Sungai Pahang. Anda boleh lihat sendiri ada beberapa ikan yang sedang dijual, yang semuanya adalah hasil tangkapan di Sungai Pahang. Setakat ini kami belum menjumpai ikan patin liar yang mahal, yang dikatakan beratus ringgit untuk seekor. Kami kurang arif pasal ikan. Namun apa yang dilihat tadi ialah ikan belida dan ikan baung. Ini ikan patin tetapi bukan patin liar. Sebaliknya ikan patin sangka yang dibela oleh para penternak di sepanjang Sungai Pahang. Ikan ini boleh didapati dengan mudah, bukan hanya di pasar sehari ini tetapi juga di sepanjang jalan di pesisir Sungai Pahang. Besar sungguh ikan baung ekor merah ini, juga ditangkap dari Sungai Pahang. Sambil kita menonton berada yang sedang menyiang ikan baung ekor merah ini, kami ingin maklumkan kepada anda bahawa ikan baung ekor merah ini bukanlah jenis ikan tempatan tetapi ikan asing. Bagaimana ia boleh wujud di Sungai Pahang mungkin dilepaskan oleh pihak tertentu. Ikan ini ialah perosak kepada ekosistem dan juga merupakan ikan pemangsa. Ia boleh memakan ikan-ikan lain di sungai yang boleh menyebabkan kepupusan. Baru-baru ini pihak berkuasa negeri Pahang telah pun mengeluarkan arahan supaya tidak melepaskan atau memelihara ikan ini di Sungai Pahang dan juga sungai lain, demi kelangsungan hidup ikan-ikan yang lain dan demi rezeki para penduduk yang kerjanya menangkap ikan Sungai Pahang. Maka akan datang mungkin kita tidak dapat melihat lagi ikan baung ekor merah ini. Apakah yang penuh darah ini? Ia ialah belut. Ada juga dijual di sini, tetapi kurang pasti dari mana ia ditangkap. Sebahagian ikan-ikan sungai yang ditangkap dikeringkan dan dijual di pasar sehari Temerloh ini. Kami masih di lokasi ikan, tetapi tidak lagi di bahagian ikan sungai. Sebaliknya, apa yang anda lihat ini ialah ikan yang ditangkap dari laut. Hasil-hasil laut ini pastinya dibawa dari luar Temerloh kerana Temerloh bukanlah lokasi yang berhampiran dengan laut. Sudah berada di sini bermakna kami hampa kerana tidak dapat menemui ikan patin liar yang dikatakan dijual pada harga ratusan ringgit sekilo. Faktor Sungai Pahang yang cetek sekarang ini mungkin antara sebab ia tidak dapat ditangkap dan dijual di sini. Namun kami tetap gembira mengunjungi pekan sehari atau pasar sehari Temerloh ini. Udang galah agak besar juga saiznya, tetapi kurang pasti sama ada ditangkap dari Sungai Pahang atau sebaliknya.
Sekarang kami berada di persimpangan 3 Pasar Sehari. Ke kiri masih lagi Pasar Sehari, ke kanan juga masih lagi Pasar Sehari. Dan masih panjang Pasar Sehari ini kalau ingin kami tinjau. Namun kami berhenti di persimpangan ini untuk kami berpatah balik dan meninjau semula apa yang telah kami tinjau tadi, dan tidak dapat meneruskan kunjungan seterusnya kerana kami kesuntukan waktu. Dan sekarang kami berpatah balik sambil meninjau-ninjau. Dalam kami berpatah balik, mungkin ada sesuatu yang boleh dibeli sebagai buah tangan. Produk tempoyak antara produk kampung yang dijual. Ada sambal tempoyak dan pais tempoyak. Antara yang menjadi buah tangan di Pasar Sehari ialah tebu telur, sejenis sayuran yang sangat jarang dijumpai. Kunjungan kami ke Pasar Sehari Temerloh berakhir di sini. Terima kasih kepada anda kerana sudi menonton video kami, dan jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel Ronda Ronda kita.